tangga 2 untuk ejen buat kerja, dan juga tangga yang ketiga untuk ejen consultant. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Hari ini hari ke-18 sudah. Dan untuk hari ini kita nak buat satu policy tracker lah untuk agent insurance. Dan aku sudah sediakan prompt. Yang ini kita tak ada landing page lah. Memandangkan ini direct CMS, jadi kita tak perlu nak ada landing page. Dan kita punya server ni sudah start. Aku boleh login dan boleh nampak lah kita punya dashboard. Ni pakai aku punya boilerplate. Adalah sedikit perubahan tapi tak ada banyak sangat. Dan sekarang ni aku continue daripada video yang ke-17. Ini adalah hari yang ke-18 punya video. Dan boleh tengok aku punya konteks adalah 72%. Sekarang ni kita nak tengok macam mana kita boleh leveragekan kita punya penggunaan kita. Aku akan spend banyak masa dekat planning. Macam sekarang ni dekat kiri ada aku punya planning. Dan model aku akan pakai model Sonnet lah. Yang jadi 72% ni adalah bila aku pakai Opus tadi. Okay, untuk hari yang 17 punya video. Dan hari ke-18 aku pakai Sonnet pula. Okay. Ataupun aku boleh pakai Opus untuk planning. Dan kejap lagi untuk execute dia akan run ni lah. Jadi untuk jimat masa aku rasa aku pakai Sonnet je lah. Lebih laju sedikit daripada Opus. Dan manakah kita dah ada kita punya boilerplate ni, dah ada asas, jadi mudah untuk AI kita buat kerja. Sekarang ni tinggal kita fokus pada kita punya development saja. By the end of this, aku akan buat video untuk tengok kita punya end-to-end testing. Aku akan suruh je test local dan sebagainya. Kita akan tengok dekat PR ni. Setakat ni kita tak ada PR, melainkan kita punya dependable ni lah. Ni boleh abaikan ataupun nak merge pun terpulang ke korang. Dan aku akan start, kita akan tengok. Sambil ni aku akan buat lah kerja aku ke, aku boleh kemas ke, dan kita akan biarkan AI buat kerja. Untuk kita punya integration ni, kita boleh nampak ada macam video semalam juga, hari ke-17. Kita ada wave, okay, ada fasa dia. Aku rasa akan datang aku pakai istilah wave lah. Wave ni konsep yang sama juga dalam GSD. Mana yang dah biasa workflow GSD tu, inilah konsep dia wave. Dan kita ada beberapa wave. Macam semalam ada 3 wave, hari ni ada 3 wave juga. Mana yang dia boleh buat parallel, dia akan buat dulu. Mana yang ada dependency dengan yang wave 1 akan jadi wave 2 lah. Dan aku suruh dia buat seeds dan sebagainya. Aku rasa setakat ni okey. Kita akan nampak nanti ada banyak agent dekat kanan lah untuk buat kerja dan sebagainya. Dan lepas semua dia siap, aku akan terus suruh dia merge. Dan macam aku beritahu untuk semalam dan juga hari ni, aku ada satu lagi agent lah. Aku punya agent ada bertangga, okey. Ada tangga 1, tangga 2 dan tangga 3 lah. 1, 2, 3. Hari ni pun sama juga. Tangga 1 untuk orchestrator. Tangga 2 untuk agent buat kerja. Dan juga tangga yang ketiga untuk agent consultant. Okay. Semua ni akan buat secara berfasa juga. Orchestrator akan run dulu. Ini aku punya main context. Lepas tu dia akan spawn agent. Setiap agent ni ada dia punya sort of computer sendirilah. Jadi tak kacau konteks dekat orchestrator. Aku cuba untuk preserve orchestrator ni punya main context selama yang boleh. Untuk kita continue buat kerja lah. Dan mana yang dia boleh offload, dia akan offload dekat agent yang buat kerja ni. Dan sekarang untuk consultant yang ni, yang ketiga ni adalah agent yang tolong bantu agent buat kerja ni. Okay. Mana ada silap ke, nak kena code review ke, agent consultant ni akan buat. Dan semalam aku dah buat juga, hari ni aku akan repeat yang sama. Jadi quality aku rasa boleh improve lagi lah kita punya agent buat kerja ni. Katakanlah ada bug dan sebagainya, dia akan hantar dekat agent consultant dan ada back and forth antara dua ni lah. Dan sekarang aku akan biar dia buat kerja. Kejap lagi ada beberapa agent dia akan spawn. Aku akan pantau juga dekat counter. Aku rasa tak akan makan banyak lah. Sebab aku pakai Sonnet 4.6, jadi selamat sikit kot. Aku patut semalam punya video aku pakai Sonnet juga. Tapi biasanya lebih kurang macam ni lah. Untuk development biasa kau memang akan spend dalam 2-3 jam. Lagi 2 jam tu tengok momentum kau. Kalau macam aku punya momentum tadi, dalam 2 jam 3 jam dah banyak macam ni. Ini cloud code USD tau. USD 200. Okay, USD 200 dah ada banyak macam ni. Dah banyak kegunaan. Jadi aku rasa berbaloi lah untuk aku subscribe ni. Okay. Jadi aku punya users untuk 200 USD telah maximize. Kenapa ni? Dan sekarang ni aku punya kegunaan sudah penuh lah. Aku ada bleeding ataupun overflow sedikit dekat extra usage. Tapi tak apa. Manakah hari ni aku buat untuk 2 terus. Dan kita boleh pergi dekat admin terus lah. Aku dah server, sekejap aku restart sekali lagi. Dan kita akan run untuk buat run penuh lah. Dan sistem ni adalah sistem untuk agent insurance, untuk manage klien dia, nak manage policy tracker dan sebagainya. Aku akan suruh cloud untuk sediakan beberapa test. Dan kita akan pakai instruction ni lah untuk buat manual test. Hari ni masih lagi buat manual testing. Kita tak ada setup lagi untuk automated lah.
Dan kita akan ikut arahan instruction kita ni. Setakat ni server kita sudah start, aku sudah login dan kita ada feature admin lah. Boleh pergi dekat admin ni untuk tengok dashboard. Kita boleh tengok ada beberapa klien yang sudah expired, yang akan expired dan juga masih okey lagi lah. Jadi agent insurance boleh gunakan data ini untuk contact klien, untuk follow up dan bagi klien kita untuk renew lah. Sekarang ni kita boleh pergi untuk yang kedua pula, untuk admin, agency edit. Ni untuk manage kita punya agency. Letaklah nama agent insurance ABC ke dan sebagainya. Ni kita boleh guna nantilah untuk template ke dan sebagainya. Seterusnya kita nak pergi dekat klien kita. Kau boleh centerkan dekat sini. Dashboard sudah, agency kita pun sudah dan klien kita adalah pengurusan klien lah. Kita boleh pantau kita punya klien untuk tengok tarikh dia, tarikh lahir dia, dia punya IC dan sebagainya. Ini semua data contoh saja. Kita boleh tengok lah apa polisi yang dia ada, polisi kenderaan dan juga polisi hidup. Ini semua adalah polisi dia, okay? Kita boleh klik dekat polisi ini untuk tengok lebih detail lagi. Dan kita boleh pergi dekat admin polisi untuk tengok senarai polisi kita. Ada yang masih aktif, ada yang sudah expired dan ada juga yang cancel lah. Ini semua kita boleh tengok dekat filtering. Polisi sekarang semua masih aktif. Kita boleh pergi dekat, baru perasan, expired tapi dia tak ada dalam filter. Dan kita boleh prompt dekat sini lah. In policy expired filter is not filtering those that are already expired. Dan kita boleh buat feedback loop. Ini yang aku buat ni adalah testing dan juga kita punya looping untuk feedback lah. Okay. Kita bagi tahu apa yang macam tak kena dan sebagainya dekat AI. Buat dalam satu go terus dan kita boleh suruh AI ni untuk fix semua dalam sekaligus lah. Kita boleh buat new policy juga dan sebagainya. Aku boleh edit, aku boleh delete. Contoh kalau aku nak pergi tengok dekat sini untuk tengok. Ni aku sudah tunjuk tadi lah. Bila aku pergi dekat klien, aku boleh tengok dia punya polisi. Okay. Polisi sudah ada. Seterusnya adalah reminder lah. Reminder ni ada banyak potensi dan boleh automate sebenarnya. Contoh aku nak integrate dekat Telegram ke, nak integrate dekat WhatsApp, SMS dan sebagainya. Kita boleh manfaatkan notification. Sekarang ni aku tunjuk potensi yang korang boleh manfaatkan. Dan daripada sini kita boleh tengok mana yang kita boleh reminder. Jadi dengan Ruby on Rails kita boleh buat cron ataupun scheduler. Bila sampai satu hari ataupun sebulan sebelum tarikh ini kita boleh hantar WhatsApp dan sebagainya lah. Jadi aku bagi tips awal untuk korang kalau nak buat CMS yang ada automation macam ni. Sekarang ni belum automate lagi. Kita punya agent insurance ni masih lagi buat benda ni secara manual lah. Okay. Mungkin akan datang aku akan ajar cara nak automate beberapa benda. Polisi ni dah ada, reminder ni pun dah ada. Tengok dekat sini. Boleh filter, sudah aku test tadi dan boleh dismiss lah. Cuba kita dismiss satu reminder. Tekan OK. Alright. Dan sekarang ni tak ada lagi lah dalam ni. Cuba aku buat 2-3 lagi nak tengok. Okay. Semua ni reflect dan kita boleh refresh nanti lah. Dokumen adalah upload dokumen. Aku boleh tengok. Cuma satu kurangnya aku perasan tadi dia tak ada preview. Okay. For dokumen there are no preview unfortunately. So we need preview documents. Jadi mudah untuk kita punya agent insurance ni nak pantau dokumen tersebut. Ada PDF ni aku boleh tengok. Cumanya tak ada button untuk kita preview lah. Okay. Boleh tengok polisi tapi kita tak boleh tengok PDF tersebut. Aku harapkan boleh tengok. Sekarang ni aku punya ni pun dah penuh sudah. Selebihnya aku nak tunggu sejam. Tapi aku rasa cukup untuk video hari ni lah. Aku rasa makin pendek video disebabkan kita dah ada workflow. Jadi apa yang kita buat selama 2 minggu ni adalah buat satu workflow yang kita boleh repeat setiap hari. Dan workflow tersebut akan terus update dan update dan update. Memudahkan kerja kita lah. Kalau compare dengan hari pertama aku buat video, aku makan masa dalam 1 jam ataupun 2 jam. Lepas tu sekarang ni tak sampai berapa minit kita dah boleh set up lah. Satu CMS yang dia tak lengkap. Okay, CMS ni tak boleh satu shot ataupun satu prompt one shot terus untuk siap. Tak boleh. Lagi kompleks CMS korang, dia akan makan masa berminggu dan berbulan jugalah. Dan sini datangnya pengalaman dan juga judgement korang untuk prioritize mana yang penting, untuk buat apa langkah seterusnya, untuk buat updating, untuk testing. Semua ini yang akan mengganggu korang punya pattern. Jadi korang kena biasakan diri buat sistem setiap hari ataupun vibe code lah setiap hari. Korang nampak apa pattern korang, apa yang boleh automate, kita akan automate. Macam sekarang ni ada banyak lagi benda yang aku sengaja tak automate sebab aku nak buat video nantilah untuk ajar korang cara nak automate untuk korang punya workflow ni. Jadi katakanlah kalau nak buat untuk klien ke dan sebagainya, sekurangnya kau boleh repeat ini setiap hari. Kau boleh update sistem untuk klien kau setiap hari. Kau boleh interact dengan diorang, dapatkan feedback dan sebagainya. Dan aku punya orchestrator Friday ni sangat membantulah. Okay, terutama untuk kerja macam ni, Friday orchestrator.
Cuma bila pakai agent swarm ni aku sarankan pakailah model yang murah. Sebab aku pakai yang mahal tadi, Opus terus jadi tu je dah hampir 70-80% lah. Jadi sayang sikit dekat situ. Tapi kalau pakai Sonnet 4.6 lagi jauh lah kalau pakai. Terutama kalau nak pakai agent swarm ataupun orchestration macam aku buat ni lah. Alright. Aku rasa sampai sini saja video. Terima kasih banyak kepada yang sudah tonton video ni. Hari ni hari ke-18 sudah. Nak dekat habis sudah minggu ketiga kita. Dan untuk esok aku akan submit video untuk hari ke-19 lah. Untuk kedai emas ke dan sebagainya. Jadi untuk minggu ketiga ni kita tak ada automation lagi. Dan kita punya testing masih lagi manual. Kita tengok nanti dalam minggu keempat aku akan ajar cara nak automate. Cara nak buat API integration yang lebih kompleks lagi, cara nak buat scheduler, nak buat cron, cara nak automate sebanyak mana yang kita boleh lah. Termasuk kita punya manual testing ni sekarang. Macam aku buat ni tadi, aku buka satu-satu. Semua ni sebenarnya AI boleh buat. Aku bagi hint awal. Baiklah, aku rasa sampai sini saja video untuk hari ini. InsyaAllah aku jumpa korang hari esok untuk video yang seterusnya. Terima kasih banyak kepada yang sudah tonton dan selamat berpuasa. Assalamualaikum.